Sebelum ni saya selalu cakap tentang pattern. Awak nak main piano kena nampak pattern, nak main lagu kena tahu pattern, nak faham chord, nak faham arpeggios supaya nampak pattern. Jadi guys, pattern ni macam mana sebenarnya? Apa maksud pattern? Bila awak belajar main piano kan, pattern ni dia datang daripada awak punya pemahaman teori yang mendalam. Sebab bila awak nampak teori, awak faham tentang chord, pattern tu dia wujud daripada variasi chord. Contoh, kalau saya nak main satu chord kan, saya nampak dia sebagai satu bentuk yang berulang. Kalau saya explain dengan lebih dalam pun nanti awak akan makin confused. Sebab apa? Sebab kalau awak nak belajar tentang pattern, awak nak tahu tentang chord, awak kena belajar daripada asas, kena tahu note, and then lepas tahu note boleh faham chord, lepas faham chord fahamkan arpeggios, last sekali baru faham tentang scale. So guys, daripada situ perlahan-lahan lepas awak belajar tentang fundamental, tentang dia punya pengenalan, and then perlahan-lahan awak cuba nampak pattern. Sebab bila dah main lagu nanti awak akan faham lagu ni dia berstruktur, and bila ada struktur mesti ada pattern. So guys, nak belajar dengan lebih mendalam, nak tahu dengan lebih jelas, boleh klik link di bio, kita bantu awak dalam program.